golongan muda ni kan, this is the opportunity. Don't miss this opportunity. To be involved. Correct kan. Dan seboleh-bolehnya waktu planning tu, get yourself involved. Panggil orang-orang muda ni, bagi pandangan apa yang you nak, apa yang baik kan. Sebab sebab kalau you yang design tu orang senior macam saya, tapi untuk address the needs of orang muda, you dapat session orang tua yang guna orang muda kan. Apa you nak get involved kan kat situ. Saya rasa this is an opportunity. Bila naik public transport ni adalah first tak ada civic awareness dalam kalangan commuters. Contohnya, kalau kita tahu, kita bagi orang keluar dulu baru kita masuk. Ini pintu buka, terus nak masuk, tak bagi orang keluar dulu. So macam tak ada kesedaran civic lah dekat situ. Bus mini tu quite efektif tau. Quite efektif. Sebab apa? Design itu yang kecil tu menunjukkan dia boleh access even kawasan yang dalam kawasan taman. Sebenarnya inilah yang menjadikan penggunaan bas ni semakin berkurangan. Mungkin kita patut lihat balik sama ada should we reintroduce bus mini. Dibawakan oleh My Catalyst, dari orang muda untuk orang muda. Podcast Borak Kopi, podcast membantras berita dan maklumat palsu. Waspada dengan apa anda percaya. Bersama saya Dayana Faizal, host anda pada hari ini. Jadi, hari ini kalau kita dah kembali kepada podcast Borak Kopi, kita mesti ada isu hangat yang nak dibincangkan. So hari ini kita nak sentuh satu topik yang sangat dan mungkin kena dengan hati orang ramai. Lebih-lebih lagi kalau korang duduk bandar, selalu stuck dalam jam, kerja jauh. Jadi topik ni memang untuk korang. Kita nak borak pasal car-centric. Atau dalam bahasa mudahnya, kita boleh cakap yang kenapa hidup kita ni terlalu bergantung kepada kereta. Jadi dalam podcast Borak Kopi takkanlah saya borak seorang kan. So hari ini kami membawakan kepada anda dua tetamu hebat yang kami bawakan, terbangkan ke Kuala Lumpur, ke studio kita pada hari ini. Jadi hadir sama dengan kita pada hari ini ialah Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zali Shah bin Muhammad Hussein, seorang pakar dalam perancangan pengangkutan dan logistik di Universiti Teknologi Malaysia. Betul. Dan juga Presiden Chartered Institute of Logistics dan Transport Malaysia, CILT Malaysia. Beliau mempunyai PhD dalam Transportation Planning, pengkhususan dalam Mobility Lestari dan banyak terlibat dalam projek pengangkutan awam negeri dan bandar. Jadi apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih jemput saya. Terima kasih juga kerana sudi bertandang di studio kami. Jadi boleh doktor share sikit tak latar belakang doktor? Okay. Sorry. Saya, of course, saya seorang pensyarah lah di Universiti Teknologi Malaysia di Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina dan Hukum. Dan saya juga terlibat sangat aktif di dalam badan profesional di Chartered Institute of Logistics and Transport Malaysia. Dan saya telah menceburi bidang akademik sampai 23 tahun. So adalah sedikit pengalaman yang boleh dikongsikan bersama insya-Allah pada petang ni. Jadi terima kasih doktor. Jadi insya-Allah hari ini kita dah bawakan orang yang orang kata betul-betul sesuai untuk menerangkan topik yang akan dibincangkan. Dan juga bersama saya turut hadir pada hari ini adalah saudari Iman Najah, alumni My Catalyst sendiri, dan juga beliau secara profesional adalah seorang peguam. Beliau seorang anak muda yang sangat berminat dalam isu mobility advokasi bandar mesra rakyat dan juga seorang pengguna setia pengangkutan awam. Jadi beliau akan kongsi sudut pandang negara dalam hal-hal sentrik dan juga mobility. Jadi apa khabar Iman? Terima kasih kerana sudi hadir. Khabar baik Dayana. Okay. Terima kasih sebab jemput saya, dan saya juga actually sangat excited untuk dengar pandangan doktor tentang isu ini. Sebab kalau dari doktor, pandangannya dari segi kajian dan pengalaman kerja dan sebagainya. Kalau saya hanya boleh bercakap dari sudut pandang seorang yang menggunakan pengangkutan awam setiap hari. Jadi harapnya saya dapat menyumbang sesuatu lah kepada kita punya discussion ni. Betul. Jadi saudari Iman dekat sini akan bantu kita untuk ulas lagi sebab sebagai seorang pengguna setia public transport kita. Alright doktor. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan yang lebih hangat dalam isu car-centric ni, moleklah kiranya kalau kita gunakan dulu dengan asas. Okay. Jadi kita nak tahu, saya rasa penonton dekat rumah pun nak tahu, bila kita sebut tentang car-centric, atau kadang-kadang orang fikir ia hanyalah bermaksud sebagai kita ni suka kereta. Okay. Awak suka kereta, saya suka kereta, dia orang pun suka kereta. Jadi apa sebenarnya maksud sebenar car-centric ni?
dari sudut perancangan bandar dan juga pengangkutan. Silakan Doktor. Okay. Terima kasih. Sebenarnya perkataan car centric itu sendiri adalah satu perkataan yang melambangkan skop sebenar masalah tu. Tapi sebenarnya di dalam konteks perancangan pengangkutan, skop ni adalah lebih besar. Selalunya kalau kita bercakap tentang car centric, sebelum kita cakap dulu tentang dependency on private vehicle ataupun kebergantungan dengan kenderaan persendirian. Jadi bila kenderaan persendirian ni dia boleh jadi motor dan juga kereta. Jadi kereta ni hanya sebahagian saja, sebahagian saja daripada isu. Sebenarnya sebab kita juga ada sebahagian lagi yang mana bergantung pada motosikal dan sebagainya. Jadi bila kita cakap tentang car centric ni, kalau kita fokuskan pada car centric, maksudnya kita ni buat apa saja pun guna kereta. Pergi pasar dekat rumah guna kereta, hantar anak pergi sekolah guna kereta, pergi surau guna kereta, kan? Walaupun boleh berjalan kaki tapi masih nak guna kereta, kan? Of course lah pergi kerja dan beriadah, berrekreasi dengan keluarga pun guna kereta. Summary, semuanya nak guna kereta. Itulah car centric dalam konteks yang umum. Okay, jadi dia lebih kebergantungan kita nak menggunakan kereta walaupun hanya orang kata sebelah rumah. Betul. Macam tu. Okey, soalan untuk Doktor lagi. Kalau negara kita ni memang dah lama berasaskan kereta, adakah itu sebenarnya adalah satu kesilapan? Ataupun memang cara tu sesuai untuk masa dulu, tapi bila dah berlaku development, kita memang dah terkunci dalam skop yang orang kata negara dibina berasaskan kereta. Apa pendapat Doktor? Interestingly, bila saya dengar soalan Dayan tu, saya rasa sangat teruja. Sebab apa? Isu ni timbul mula hangat diperkatakan sebab rakyat Malaysia dah mula keluar negara, dah membuka mata. Jadi kita pergi Amsterdam contohnya. Kenapa ya sini tenang, tak ada kereta, boleh naik basikal pergi sana sini, kan? Tak boleh ke buat kat Malaysia? Kenapa Malaysia jadi macam ni? Kan? Kenapa setengah tempat okey, setengah tempat tak okey? Kan? Jadi persoalan Diana tu tadi boleh dirujuk pada sejarah. Asalnya bandar-bandar yang kita rasa pedestrian friendly, walkable, kan? Tak terlalu bergantung pada kereta, maknanya tak ada kereta pun kita boleh bergerak. Mereka ni mempunyai sejarah yang unik. Antaranya adalah disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Jadi bila Perang Dunia Kedua, banyak bandar-bandar besar, bandar-bandar utama mereka hampir musnah 100%. Dan mereka perlu membangunkan semula bandar-bandar mereka. Dan mereka telah melalui zaman industri sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka dah nampak kesan negatif bila bandar itu terlalu bergantung ataupun direka bentuk berasaskan kereta. Jadi mereka mempunyai peluang untuk redo dia mistake. Tapi di Malaysia, kita tidak ada pengalaman sebegitu. Kita basically quite intact lah selepas Perang Dunia Kedua tu. Dan pada masa sama, kita dijajah oleh British. Oleh British. British mempunyai cara pemikiran perancangan bandar yang berbeza dengan bandar-bandar lain. Mereka rasa bangga bila mempunyai kereta, kan? All this birokrasi, maknanya ada kereta melambangkan status. Achievement kan. Jadi kalau zaman dulu ni, kalau kita tengok cerita P.Ramlee kan, kalau ada kereta tu, kalau meminang anak orang tu, insyaAllah lah berjaya lah. Kalau tak ada kereta, naik basikal kan, so susah sikit lah kan. Jadi kereta tu bukan lagi menjadi, waktu itu bukan lagi menjadi satu keperluan. Itu menjadi satu simbol status. Dan kita inherit kaedah perancangan British ni. Jadi bandar-bandar kita mempunyai sistem perancangan bandar yang kita dapat daripada British dan kita ikut cara British mereka bentuk. Dan unfortunately pada waktu dulu perancang-perancang bandar Malaysia adalah orang-orang British. Orang-orang British, orang-orang English yang mana bawa konsep apa yang dia faham, apa yang dia rasa terbaik di negara dia dan dia duplicate di Malaysia. Sebab tu kalau kita tengok jalan-jalan Malaysia ni, nama nak diberi berdasarkan pada nama-nama, tidak lurus, berbengkok-bengkok kan, complicated sangat kan, tak macam bandar-bandar di US contohnya yang based on grid kan, sebab dia punya framework, kerangka perancangan bandar itu berbeza. Jadi bandar kita ni unfortunately dibina untuk kereta.
Dibina untuk kereta. Sebab mentalitinya adalah car first, the rest come later. Sebab tu kita punya jalan ni lebar-lebar untuk kereta. Kadang-kadang tak ada tempat pun untuk berjalan kaki. Iman, kita nak berjalan kaki pun tak ada. Kadang-kadang kita terpaksa berjalan kaki di atas jalan raya. Di bahu jalan. Kita compete dengan kereta. Jadi ini yang kita inherit. Tapi kita dah semakin berubah daripada konsep perancangan legacy tu. Dan kita dah mula tengok bandar-bandar baru yang dia punya konsep lebih kepada walkability, green kan. Dia design pedestrian dulu, apa yang ada baru kereta. So to answer your question, yes, we do inherit. We are slowly moving away from that. Baik, terima kasih doktor. Saya rasa penjelasan doktor ni boleh saya tujukan kepada Iman pula. Sebab lepas Iman sendiri dengar penjelasan doktor tentang sejarah, macam mana Malaysia ni tiba-tiba jadi car centric. Jadi macam mana Iman rasa sikap anak muda sekarang tentang kebergantungan mereka kepada kereta? Sebabnya ada tak tekanan sosial atau budaya yang buat kita rasa anak muda kena ada kereta sebab tu adalah satu achievement? Apa pendapat Iman? Okay. Bila kita bercakap tentang tekanan kepada anak muda untuk ada kereta, saya rasa menarik bila doktor cakap tentang pemikiran yang kita inherit daripada penjajah British lah. Dan itu memang sangat diserap dalam masyarakat kita. Misalnya kalau kita berjumpa dengan ahli keluarga atau sebagainya, mereka akan kata bila nak tukar kereta yang lebih baik atau bila nak beli kereta. Tapi selain daripada faktor pemikiran yang kita inherit daripada penjajah, ianya juga sebab bandar itu memang begitu. Kan? Contohnya kalau kita nak pergi ke rumah mak kita dan tidak ada public transport, tidak ada pengangkutan, tidak ada first and last mile connectivity dari stesen bas atau dari LRT station yang terdekat. Jadi dia adalah faktor convenience lah. So faham selain daripada status simbol, tapi juga kerana faktor ini, iaitu susah untuk kita menghubungkan diri kita dengan destinasi kita. Kalau kita menaiki bas atau LRT, MRT atau stesen KTM lah. Sebab stesen KTM ni saya rasa macam dari satu sudut dia bagus sebab dia pergi sampai ke Tanjung Malim, sampai ke Gemas dan sebagainya. Tetapi misalnya kalau dah sampai di stesen Gemas tu, bagaimana kita nak ke rumah mak kita? Kan? So belum ada first and last mile connectivity yang cukup baik, saya kira, yang menyebabkan tidak anak muda kena berfikir bagaimana untuk memudahkan diri mereka. Okay. Kalau seperti saya boleh katakan diri saya lebih agak privilege sebab saya dibesarkan di Klang Valley. Yang daripada saya kecil lagi saya ingat kalau saya nak ke mana-mana, bas mini ada dan bas rapid pun sudah cukup baik untuk ke pusat bandar. Tetapi kalau daripada bandar lain, misalnya dari Seremban, yang saya kira tidaklah terlalu ke belakang, maju juga. Tetapi mereka tidak boleh bayangkan pergerakan tanpa adanya motor dan kereta. Dan even basikal pun menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab seperti mana yang doktor katakan, bandar itu kita bina car first, bukannya human first. So, status simbol satu, tetapi faktor adakah ia memudahkan juga faktor lah kenapa anak muda hendak ada kereta. Macam saya boleh macam bagi satu contoh yang saya rasa macam susah betul lah tak ada kereta ni. Tapi saya tak back down lah. Okay, betul. Saya pernah kena berjumpa dengan klien di Kelang. Seperti mana kita tahu, Kelang punya public transport, in my opinion, tak terlalu baik lah. Okay. Mungkin nanti lepas ada LRT 3, saya sangat berharap cepat siap. Kan? Dan kita dapat lebih manfaat lah. Kan? Bila ada LRT mungkin akan ada DRT kan, Direct Responsive Transit kan. Tetapi masa saya pergi ke Kelang tu, okay, faktor pertama susah nak dapatkan Grab. Saya tak tahu kenapa Grab car tak nak masuk Kelang. Tapi itulah momen yang saya fikir macam susahnya aku nak ke kampung Teluk Gong ni untuk berjumpa klien tanpa ada kereta atau motor sendiri. Jadi itu momen yang paling buat saya rasa macam okay, saya faham kenapa orang betul-betul mahukan ada private vehicle.
jadi kebergantungan ni sebenarnya dilihat juga kepada situasi seseorang tu. Baiklah, jadi kita selalu dengar orang sembang tentang urban planning. Tapi saya sebagai orang yang tak pernah belajar tentang urban planning dan juga perancangan bandar ni, jadi kadang-kadang tak tahu pun macam mana perancangan bandar ni dibuat. Sama ada di Malaysia, di luar negara, apatah lagi kalau di Malaysia pun kita kurang ilmu tu kan. Jadi doktor boleh tak kongsikan ciri-ciri perancangan bandar yang baik dan juga mesra pengguna dan sebaliknya. Okey, contoh perancangan yang menyebabkan kita jadi terlalu bergantung kepada kereta macam dekat Malaysia. Boleh doktor bagi sudut pandangan doktor? Okey. Antara punca-punca berlakunya masalah pengangkutan ataupun masalah-masalah yang mengurangkan kemampuan mobiliti kita mungkin berpunca di awalnya disebabkan oleh perancangan bandar yang kurang baik. Contoh yang saya bagi untuk public transport berjaya, pengangkutan awam berjaya, dia mempunyai beberapa kriteria. Kriteria antara kriteria pertamanya adalah high density population. Tempat itu mesti ada density ataupun isi padu penduduk yang sangat tinggi. Jadi dia datang satu point, banyak demand. Ramai orang nak guna. Kalau high load density-nya rendah, maknanya banyak rumah yang setingkat. Kan kita punya taman perumahan kan macam tu kan. Rumah setingkat, rumah 2 tingkat, kondo sana, rumah banglo kan. Jadi kawasannya luas. Jadi bus nak cover tu susah sebab density-nya rendah. Kan? Jadi that's why sekarang kita menggalakkan pembangunan yang bersifat transit oriented development, TOD. Yang mana pembangunan itu dilakukan di sepanjang ataupun di koridor pengangkutan awam sedia ada. Supaya penduduk yang tinggal di situ tidak ada pilihan lain ataupun pilihan yang lebih baik adalah menggunakan public transport sebab stesen public transportnya ada di luar rumah aja. Kan di luar rumah aja kan. Satu lagi adalah kita juga suka membangunkan kawasan-kawasan yang kita panggil greenfield development. Greenfield development ni berbeza dengan brownfield development. Brownfield ni adalah saya define dulu apa itu brownfield. Brownfield maknanya kawasan tu dah ada pembangunan, jadi kita bina pembangunan di situ. Compared tu dengan greenfield. Greenfield ni asalnya adalah ladang kelapa sawit, ladang getah, hutan simpan, you cerahkan, buang pokok-pokok tu semua, bina penempatan di situ. Jadi greenfield development ni selalunya berlaku di luar ataupun di pinggiran bandar. Di suburbs lah, kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris kita panggil suburbs di luar bandar. Tapi pembangunan seperti ini yang laku sebab murah. Tanahnya lebih murah, kos rumah tu bergantung juga disebabkan oleh kos tanah, jadi lebih murah. Jadi mereka lebih fikir, kos rumah tu berapa? Rumahnya yang murah ni kat mana? Di luar bandar, 30 km, 40 km daripada tempat kerja. Jadi bila mereka tinggal jauh, low density, public transport tak ada, itulah mulanya, asalnya masalah car-centric ni. Kan? Jadi kalaulah saya nak kena pergi ke stesen rail, LRT yang paling dekat tu dah 15 km, saya kena drive. Alah dah drive teruslah ke office kan, lagi 5 km je. Kan ni nak pergi park dekat Park and Ride, tunggu kan leceh kan. Jadi itulah masalahnya. Tapi penempatan yang dekat dengan bandar mahal. Mahal kan. Sekarang ni saya rasa di Kuala Lumpur apartmen pun boleh capai 500-600 ribu. Bila kita bercakap pasal transit oriented development ni kan, yang lucunya yang paling dekat dengan LRT itulah yang paling mahal. Betul. Jadi siapa yang sebenarnya duduk di situ? Correct. Jadi sekarang ni kita perlu educate people. Kata bahawa walaupun sebenarnya kos rumah di pusat bandar tu ataupun hampir dengan transit station ni lebih mahal berbanding dengan yang murah di luar, tapi long term kalau dalam masa 30 tahun you bayar loan rumah tu, overall cost, total cost ataupun kita panggil life cycle cost tu mungkin lebih tinggi. Mungkin you save 200,000. Iman beli rumah dekat, katakanlah dekat Setia Alam,
Shah Alam kan, tapi kerja di Kuala Lumpur. Ada kan macam tu kan? Ada macam tu kan? Kota warisan kan, kerja di Kuala Lumpur. Okey, rumahnya lebih murah, mungkin dalam 200,000 daripada rumah di Kuala Lumpur yang harga 600,000. You boleh beli rumah landed property 400,000 as compared to apartment 600,000 di Kuala Lumpur. Tapi dalam masa 30 tahun, kalau you travel setiap hari, campur wear and tear, dan satu orang lupa ialah your value of time. You punya time ni ada monetary value. Betul. Kita tak factor that in. Jadi, kalau dalam masa 30 tahun, mungkin actually it's more expensive to live in the suburbs than in the city centre, yang mana yang you bayar hanya public transport RM50 je. Kan? My50 je kan, sebulan RM50. Kalau you kerja dan tinggal di kota warisan, dengan tol lagi, dengan stres lagi, kan? We talk about stress kan sebelum ni kan. Belum sampai tempat kerja dah stres. Betul kan. Lepas tu nak balik kena lewat kan, sebab nak elakkan jam kan, and then you have all these social problems semua kan disebabkan oleh itu kan. So you tak faktorkan itu dalam pengiraan waktu membuat keputusan membeli rumah. Jadi ini yang kerajaan perlu bantu dengan polisi-polisi yang sesuai supaya pembelian rumah tu lebih mudah dan nampak bahawa this is not a short term investment, this is a long term investment. You should see total cost rather than the house purchase cost saja kan. Itu bukan cost sebenarnya kan. Jadi ini yang kita kena didik dan kita kena minta kerajaan lah kan, dan mungkin golongan-golongan muda seperti you all kan, should be a push factor kan, kepada kerajaan supaya. Masalahnya adalah rumahnya mahal. Kita baru kerja, kan nak beli kat rumah macam mana kan? Kena cari rumah yang murah lah kan. Jadi bantu golongan-golongan muda supaya dapat beli rumah yang lebih mahal tapi lebih hampir. Because that is in the interest of the government. Betul. Kan, and you are the future generation. Betul. Saya setuju dengan doktor dan Iman juga tadi. Macam rumah yang berdekatan dengan public transport lebih mahal. Sedangkan golongan-golongan yang mampu untuk beli rumah tu mungkin tak naik pun public transport. Betul. Okey doktor, kalau dalam pengalaman doktor sendiri ada tak bandar-bandar kat Malaysia ni yang jadi contoh baik ataupun contoh yang kita patut elakkan? Ya. Saya rasa dari segi public transport, and of course Lembah Kelang is the best lah kan, but in Malaysia punya konteks kan. Tapi kalau kita tengok kat luar negara, kita banding start benchmarking dengan tempat-tempat lain kan, mungkin Kuala Lumpur is nowhere near the best lah kan. Of course ada bandar-bandar lain, dan saya rasa bandar-bandar yang kurang baik dari segi bangunan banyak kan. Saya tak boleh nak pinpoint satu bandar yang saya boleh katakan okay, this is the worst. This is the worst. Sebab yang the worst ni banyak. Banyak kan. Saya macam Iman cakap kan, kata Gemas kan, sampai dengan ETS sampai Gemas. Lepas tu last mile tu macam mana? Last mile tu macam mana kan? Sebab last mile tu kan, bila di kampung-kampung, especially di bandar-bandar kecil ni, memang sangat teruk. Betul. Sangat teruk. Kan bas, kalau ada pun bas yang dah mungkin zaman merdeka. Kan? Zaman merdeka kan, tingkap boleh buka lagi, aircon tak sejuk, kerusi keras semua. Jadi memang turn off lah nak guna public transport kan. Even taxi pun kadang-kadang tak ada. Terpaksa, itulah yang timbulnya taksi-taksi sapu di luar-luar bandar semua kan. Kalau ada bas sehari 3 kali je, you miss tu you kena tunggu lagi 4 jam kan. Jadi kan banyaklah contoh-contoh macam tu kan. Of course Kuala Lumpur better than the rest lah kan. Tapi sekarang ni persoalannya sekarang adalah pembangunan di Kuala Lumpur itu duitnya daripada siapa kan? Yang bayar of course lah duitnya daripada pembayar cukai kan. Tapi yang bayar cukai tu bukan hanya di Kuala Lumpur saja. Betul. Kan? Betul tak kan? Duit yang bayar cukai nak bangunkan LRT itu mungkin daripada orang tinggal di Sarawak kan, di Tumpat dengan di Kemaman kan, bayar tax kan. Tapi pembangunannya di Kuala Lumpur. Adakah itu adil? Betul. Itu adil. Saya bayar tax, saya duduk di Kemaman punya public transport tak bagus, di Gemas tak bagus. Tapi duit saya digunakan untuk membangunkan LRT di KL kan. Is that fair? That's why dalam era sekarang bila kita cakap tentang sustainability kan, SDG kan, talk about equality juga kan. So now is the time yang mana kita have to rethink our
planning policy or planning strategy kan, about equality, about fairness kan. Sebab keperluan mobility ni bukan hanya di Kuala Lumpur. Betul. Kan, Kuala Lumpur ni lebih baik, dah baik lah kan. Dah baik kan, dah ada banyak options kan. Orang kampung ni macam mana? Saya rasa itu juga menjadi salah satu sebab jadi push factor untuk orang daripada Pantai Timur ataupun sebelah yang tak ada public transport untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Betul. Sebab orang kata kalau bekerja ataupun hidup di Kuala Lumpur ni adalah satu privilege juga. Betul. Sebab mereka tak mampu lagi nak membeli kereta, tapi dekat Kuala Lumpur mampu untuk menggunakan public transport secara sepenuhnya. Betul. Okey, Iman sendiri pula pernah tak rasa tempat yang Iman pergi tu macam bestnya tak payah guna kereta pun? Dan sebaliknya pula bila pergi, wah ni kalau aku tak ada kereta ni, payah aku nak hidup kat sini. Khususnya dekat Kuala Lumpur lah, sebab Imam cakap tadi, Imam membesar di Klang Valley dan sekarang bekerja pun dekat sini juga. Jadi apa pendapat Imam? Tempat yang saya rasa macam memang tak perlu kenderaan lah. KLCC, Bukit Bintang, area situ memang kalau sebenarnya lebih menyusahkan kalau naik kereta. Kerana parking setiap mall yang mahal ataupun parking open space satu per entry RM10, RM12. Tetapi setiap 15 minit berjalan kaki ada satu monorail station, ada satu LRT station. Kemudian banyak pedestrian traffic light. Jadi lebih selamat dan lebih memudahkan sebenarnya untuk menggunakan public transport dan berjalan kaki berbanding naik kereta. Tapi kalau saya boleh bagi contoh bandar terdekat yang saya rasa yang sungguh pun dia bandar tapi tak best lah naik public transport, mungkin saya boleh bagi Cyberjaya sebenarnya. Kalau tak silap saya, Cyberjaya City Centre atau lagi satu stesen Cyberjaya tu, dia macam island tau, dia punya MRT. Dia di tengah-tengah. Kemudian jauh daripada mall ke rumah ke pejabat ke, yang sehingga menyebabkan kalau orang nak menggunakan stesen MRT tu, mereka harus park lah di situ dan mereka park di bahu-bahu jalan. Betul. Dan susah pula kereta untuk masuk pergi ke MRT tu. Jadi bagi saya lah, walaupun Cyberjaya tu macam, saya kira tempat anak muda sebab dia banyak private university. Banyak private university, banyak international students, tetapi sukar untuk dicapai kalau tiada kenderaan sendiri. So tadi saya share tentang Kelang kan. Jadi saya really look forward to LRT 3 tu. Semoga dia dapat membawa satu perubahan lah. Ya. Saya setuju dengan Iman berkenaan dengan pembangunan public transport dekat Cyberjaya sendiri. Sebab kalau kita tengok, even tempat parking untuk pengguna LRT, MRT tu sendiri pun tak ada. Jadi betul lah macam Iman katakan, itu adalah sebuah pulau. Pulau MRT dan rakyat pun confused nak guna ke tak, sebab lagi banyak pembaziran waktu kat situ. Baiklah. Jadi seterusnya kita selalu dengar tentang perbandingan negara kita, khususnya pengangkutan awam Malaysia dengan pengangkutan awam luar negara, khususnya Jepun, Korea dan juga Eropah lah. Jadi semua tu akan jadi perbandingan dekat Malaysia ni. Tapi realitinya tak semua negara tu sama. Okay? Jadi Dr. Zali, boleh tak doktor jelaskan dengan terperinci dari sudut polisi ataupun struktur, apa yang buat sistem pengangkutan awam di luar negara ni lebih maju, lebih lancar dan orang kata lebih efisien? Silakan doktor. Okay. Satunya adalah cara kita approach nak encourage gunakan public transport. Kalau di negara luar, kita ambil selalu contoh yang diberi Amsterdam atau Copenhagen. Dia berjaya disebabkan oleh dia ada polisi yang mana dibuat untuk menggalakkan guna public transport. Pada masa sama, dia ada polisi untuk menghalang penggunaan kereta. Dia ada push and pull policies. Di Malaysia, kita kebanyakannya ada pull polisi. Kita kata okay, public transport bagus, murah kan, mudah sampai, well connected ke whatever lah kan. Tapi kita tak ada push factor. Kita tak halang orang drive. Kan kalau di Singapura tu, kita ambil jiran terdekat, Singapura dia ada entry charge, kan, vehicle entry charge kan. Maknanya kalau you nak sampai, dia panggil dalam transport planning ni, dia panggil spesifiknya adalah congestion pricing. Maknanya kalau you contribute to the congestion in the city centre, you have to pay some of the cost related to congestion. Dan kalau di Singapura tu dia ada ERP tu kan, kalau lebih sesak, lebih tinggi bayaran dia.
Di Malaysia tak ada. Di Malaysia tak ada. Dah banyak kali bercakap tentang nak buat congestion pricing, area road pricing kan. Masa you masuk pusat bandar you kena bayar. Kita hanya ada toll je. Tapi toll ni bukan congestion pricing. Toll ni adalah untuk recover cost Highway concession. Kan, highway concession kan, dia mekanismenya berbeza. Jadi faktor-faktor tu yang nak menghalang ataupun nak menyebabkan memandu ni tidak lagi kondusif, termasuklah dengan jumlah parking di pusat bandar. Masih banyak lagi parking spaces, cuma mahal aja. Betul. Kan, dan ada juga tempat-tempat yang illegal, ataupun tak enforce. Kan? Lepas tu kita still affordable lah kan. Kalau gaji you RM20,000 setahun, sebulan, apalah sangat bayar RM8 sehari parking kan. Doesn't make any dent dekat dia punya pocket pun kan. Still affordable to him or her. Jadi polisi ni tak ada. Di bandar-bandar besar di dunia, macam contoh di Tokyo, di Amsterdam ni, even to own a car pun susah. Macam di Jepun dia ada satu polisi mengatakan bahawa in order for you to buy a car, you must prove that you have a place to park your car. Dan di Jepun, you tak boleh ada parking lot di rumah. Itu rules dia. Parking lotnya adalah public parking lot dan you must secure, ada kontrak untuk park kereta you, baru you boleh beli kereta. Di Malaysia Iman, ada satu rumah sekarang dia promote ada boleh masuk 2 kereta. Betul tak? Betul. Jadi kenapa tak beli kereta? Murah. Dan ini satu lagi lah yang selalu orang tak nampak. Kita punya second hand car market. Kita have very big second hand car market. You tak ada duit beli kereta baru, you boleh beli kereta second hand. Banyak-banyak. Murah pula tu, tak payah pergi bank lah. Dia advertise loan kedai. Kan? You blacklisted pun you boleh dapat loan. Sekarang ni saya tengok kat convocation pula dah orang iklan. Graduan. Kereta untuk graduan. Oh ya. Ya, betul. Tak perlu bayar down payment. Betul. You punya down payment sijil you. So you graduate, you tak dapat kerja lagi, you dah boleh beli kereta. Saya buat pameran dekat majlis convocation. Kan? Betul. Jadi How car centric we are betul, sampai betul. ada iklan begitu. Yes, ada sampai macam tu. Sampai macam tu. Jadi first thing yang dia buat, beli kereta. Kan? Jadi inilah yang menyebabkan kita ni agak ketinggalan dari segi public transport mobility. Accessibility, we talk about accessibility kan, we talk about mobility dengan berbanding dengan bandar-bandar. Kita hanya tengok sebahagian aja isu ni, iaitu macam mana nak encourage. Kan, to discourage, to penalize, kita kurang sikit. Betul. Dan doktor, kadang-kadang kita dengar alasan yang macam negara lain ni ada duit lebih. Lepas tu ataupun mereka ni lebih awal buat sistem MRT. Jadi betul ke semua tu? Ataupun sebenarnya ini lebih kepada perancangan dan quality tahu. Ya, betul. Dua-dua. Spot on. Dua-dua sebenarnya. Kalau kita cakap pasal duit kan, hanya negara yang ada duit saja yang public transport maju, tak? Kalau you pergi bandar Afrika, saya pernah jadi konsultan kepada government of Zambia. Public transport dia laku. Negaranya tak ada duit, orangnya tak ada duit. Tapi sebab apa? Orang tak mampu beli kereta. Kereta tak available, minyak mahal, nak pergi buat loan bank, you kena ada proof of certain income. Susah kan? Itu maksudnya kalau tak ada duit pun public transport boleh maju. Of course lah, quality public transport tu different story lah kan. You bergantung kat tangga, tapi ada dan laku dan public transport dia tak perlu disubsidi oleh kerajaan sebab dia can generate revenue untuk sustain dia punya operation. Kita ni subsidi, betul tak kan? 50 My50 ni kenapa boleh My50? Sebab kerajaan subsidize some of your transportation cost kan? Kalau tidak lebih lagi. Kalaulah kita tengok, katakanlah perlu ada duit baru perlu ni, saya rasa itu
hanya pandangan yang cetek lah, cetek, sebab ada banyak perkara-perkara lain lagi yang boleh dibuat kan, untuk mengalakkan penggunaan public transport. Okay, baiklah. Kalau Iman, berdasarkan pengalaman Iman sendiri, dan Iman sendiri sebagai seorang pengguna public transport yang sangat setia daripada dulu, pernah tak Iman ataupun kawan-kawan travel ke luar negara? Lepas tu rasa sendiri perbandingan antara keselesaan di negara sendiri dengan negara orang? Mungkin saya boleh beri contoh Singapura lah. Sebab itu yang terdekat dengan kita kan. Sebab selain daripada LRT dan selain daripada MRT, sebenarnya diorang ada sistem bas yang sangat efisien. Yang saya kira, ini pandangan saya sebagai user lah. Macam saya cerita dulu, semasa saya kecil, saya ingat lagi macam bas mini banyak. Dan bas rapid memang masuk lah sampai ke bus stop depan rumah kita kan, misalnya. Jadi kalau di Singapura tu, di setiap stesen bas tu dia ada macam tracking kan. Bas lagi berapa minit sampai dan sebagainya. Dulu kita ada, tapi di stesen-stesen tertentu. Yang saya ingat dekat Pasar Seni ada, dengan dekat stesen LRT University. Kemudian sekarang kita ada apps lah. Kita ada app My Rapid Pulse tu. Tapi bagi saya, kalau menggunakan apps, dia tak accessible kepada semua orang. Misalnya kepada pakcik-makcik atau aunty-uncle yang menggunakan menggunakan bas, mereka nak kena download app dan sebagainya. Tak mesra pengguna lah bagi saya. Jadi perlu ada tracking di setiap stesen bas, pendapat saya. Jadi boleh kita tengok di situ lah. Kalau macam di Singapura tu, macam dia ada bus lane yang khusus kan untuk bas. Jadi bas tak akan involve dengan traffic jam yang mana sekarang kita hadapi lah. Mungkin kalau macam saya tak nak naik bas daripada Puchong ke KL walaupun ada. Tapi kerana saya tahu sebab bas tu lalu Jalan Kelang Lama dan kita tahu betapa jamnya Jalan Kelang Lama tu. Jadi mungkin boleh difikirkan yang Jalan Kelang Lama kena ada bus lane yang khusus. Jadi saya sekarang memang pro LRT/MRT sebab LRT dan MRT dia dibagi tahu 2 minit, 3 minit berapa lama sampai. Kemudian kalau di social media, Rapid KL sangat aktif untuk update kalau ada LRT yang ada masalah dan sebagainya. Kalau bas, saya tak pernah nampak lagi update. Mungkin saya salah dan penonton boleh betulkan. Macam misalnya bas T789 tak dapat bergerak kerana ada isu-isu. Saya tak pernah nampak lah. Tapi kalau LRT, kalau saya rasa macam kenapa ni dah 5 minit tak sampai lagi LRT. Kalau saya scroll X/Twitter, rupanya ada masalah ni, Rapid KL update. Jadi saya rasa macam bas pun perlu ada update yang sebegitu rupa juga di social media. Iman mention beberapa kali bas mini sebab saya pun zaman bas mini juga dulu. Waktu mula-mula kerja, duit tak ada, naik bas mini berdiri kat tangga tu, itu dah lalu lah. Dan setiap waktu tu Iman, saya berdiri tu, kata bila dah nak cukup duit nak beli kereta, bila dah nak cukup duit, sebab tak selesa. Tapi bas mini tu quite efektif tau. Quite efektif. Sebab apa? Design itu yang kecil tu menunjukkan dia boleh akses even kawasan yang dalam kawasan taman. Sebenarnya inilah yang menjadikan penggunaan bas ni semakin berkurangan. Mungkin kita patut lihat balik sama ada should we reintroduce bas mini. Sebab bila kita stop bas mini, kita ganti dengan bas yang panjang-panjang kan, yang besar-besar untuk semua laluan, dia timbulkan ataupun we have to look at engineering context pula. Sebab bas yang besar ni dia perlukan bigger turning radius. Dia di persimpangan tertentu dia perlu kawasan lebih luas untuk dia turn. Dan dia perlu jalan yang lebih lebar. Tapi di pusat di kawasan-kawasan perempatan selalunya kawasan-kawasan yang ada demand yang tinggi, kawasan-kawasan kos rendah, flat kos rendah kan, di hujung taman dan aksesnya sempit. Jadi bas tak boleh akses ke tempat yang ada demand. Hingga menyebabkan orang yang kat flat tu nak ke bus stop kena jalan kaki ataupun naik motor ataupun basikal whatever lah. Kan? Tadi kita talk about orang nak guna tak disediakan. Yang disediakan tak nak guna. Kan inilah contoh dia kan. So jadi tadi Diana mula cakap tentang urban planning kan. So urban planners should be sensitive about this. Jadi kita tak nak kita design bandar yang cantik tapi tak functional. We talk about forms
before we talk about functions. Kan? Jadi benda-benda macam ni kenalah sensitif. Jadi tapi sekarang ni kita dah ada banyak perubahan, kan? Kita ada banyak perancang bandar yang muda-muda, yang dah expose keluar negara, kan? Jadi dia bawa idea-idea ni kan ke Malaysia. So hopefully kita nampaklah perubahan, may not be in my lifetime. Hopefully Amin. Tapi bila doktor cakap tentang masa doktor naik bas mini tu, rasa macam Allah, bilalah aku boleh beli kereta, sebab pengalaman menunggu yang tak baik tu kan. Juga mungkin kita boleh cakap pasal keadaan di perhentian bas kan, di stesen bas. Macam kalau tidak silap saya, kalau macam di Jakarta tu tempat tunggu halte bas itu, tempat tunggu bas itu macam ada aircon dan sebagainya kalau di Jakarta lah kan. Jadi kita boleh fikirkan perkara seperti itu juga. Sebab kadang-kadang saya tengok keadaan perhentian bas ni agak hostile lah. Kalau hujan pun tempias teruk, tak membantu pun. Kan? Saya pernah jumpa bus stop, even the design dia pun faulty. Dia bina dinding batu daripada yang menghalang penglihatan bas nak datang. So orang nak tunggu bas, walaupun disediakan kerusi, shelter, dia kena berdiri kat luar sebab tak nampak. Ini saya boleh relate doktor, sebab saya dulu office saya punya bus stop, dia just ada tempat duduk and then dia macam ada tiang atas, belakangnya tak ada doktor. Kalau hujan ni saya memang dalam hujan lah menunggu bus ni. Berdiri atas bench tu lah kan, ada elak kena hujan je. Jadi keselesaan kepada penumpang tu pun tak ada. So, macam mana kita nak menggalakkan anak muda untuk menggunakan. Sedangkan majoriti kita mestilah nak keselesaan, bukan hanya dalam pengangkutan awam tu sendiri, tapi sebelum naik tu sendiri. Alright. Jadi kalau kita banding dengan negara luar doktor, macam Jepun atau Korea, dia orang punya sistem pengangkutan ni macam sangat smooth dan high tech. Jadi apa agaknya yang Malaysia kurang daripada segi digital dalam transport ni? Okay. Saya rasa mungkin kurang adil untuk kita bandingkan Malaysia dengan Jepun ataupun Korea. Sebab mereka, sejarah pengangkutan awam mereka tu dah lama. Ada laluan kereta api ataupun laluan pengangkutan awam di Jepun, di mana-mana besar seperti Tokyo, Osaka, yang mana dah ada sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi dia dah redevelop, improve continuously kan. Jadi mereka dah tahu pitfalls, nak elak bila design public transport systems ataupun nak identify locations ataupun nak tentukan routes. Kita baru lagi. Kalau ingat, saya rasa mungkin waktu LRT ada pun mungkin dah 20 tahun yang lepas lah. Compare dengan 50, 60 tahun, 70 tahun ada sistem subway di bandar di barat yang mana dah lebih daripada 100 tahun pun. Jadi kita kena faham konteks dulu. Okey, Tapi saya rasa kita on the right track. This is an opportunity for us. Sebab tadi Diana, Iman, waktu saya datang melalui KL Central. Saya tengok KL Central yang nak guna KL Central memang orang muda-muda. Orang muda. Tak ramai yang orang tua macam saya ni. Saya rasa our generation ni lost generation. Okay, sorry lah, tak boleh lah nak buat apa lah kan. You plan macam mana pun, I guna kereta juga. Sayang kereta I. Hutang dah habis bayar semua kan. Okay, tapi bagi golongan muda ni kan, this is the opportunity. Don't miss this opportunity. To be involved. Correct kan. Dan seboleh-bolehnya waktu planning itu, get yourself involved. Panggil orang-orang muda ni, bagi pandangan apa yang you nak, apa yang baik kan. Sebab sebab kalau you yang design tu orang senior macam saya, tapi untuk address the needs of orang muda, you dapat station orang tua yang guna orang muda kan. Apa you nak, get involved kan kat situ. Saya rasa this is an opportunity. Alright. Okay lah, kita berbalik kepada Iman pula. Iman sebagai pengguna tega public transport lah kan. At the first place, kenapa Iman memilih public transport? Okay, pertama sebab saya ni seorang yang agak kedekut. Okay, bukanlah kedekut. Kita panggil financially
financially concerned lah. Jadi saya pertama sekali saya guna public transport ni sebab dia murah. Dia murah. Tak boleh lawan RM50 sebulan. Unlimited berbanding saya beli kereta. Okey, itu hutang beli kereta. Kemudian tol. Kemudian parking. Minyak pula. Kan? Jadi saya rasa macam duit saya tu boleh digunakan untuk perkara-perkara lain. Mungkin beli kopi yang lebih berkualiti. Okay. Mungkin boleh minum ceremonial matcha. Berbanding untuk saya spend kepada kenderaan. Saya tidak suka berhutang. Jadi itu consideration saya lah. Tapi lebih daripada tu, saya juga dapati menggunakan public transport ni menjadikan saya orang yang lebih sihat sebab daily walking step saya tinggi. Okay, kalau saya naik kereta, sebenarnya lah kalau macam jarak daripada rumah saya ke tempat kerja, kalau saya naik LRT 1 jam 15 minit pergi. Tapi kalau saya naik kereta, sebenarnya untuk menghadapi jam tu sama. Tapi bezanya bila saya naik LRT, saya punya walking step saya banyak. Okay, saya rasa ini satu concern lah untuk rakyat Malaysia. Yang non-communicable disease seperti diabetes, hypertension semua sangat meningkat, kan? Dan ini dapat diatasi bila kita banyak berjalan kaki. Jadi public transport memaksa kita untuk berjalan kaki. Dan kadang-kadang memaksa kita untuk berdiri juga. Kan, kalau tak dapat tempat duduk. Betul. Jadi terbayarlah nasi lemak dan kari pap pagi itu dengan berjalan kaki dan menggunakan public transport. Okay. Satu lagi yang saya suka tentang public transport ni ialah public transport ni dia sebenarnya menjadikan kita orang yang lebih alert dengan surrounding dan dengan komuniti kita. Contoh semalam saya ada join satu aktiviti di Sentul yang dilaksanakan oleh satu organisasi bernama Kerja Jalan. Dia buat community walkability audit di Sentul. Jadi saya ajak rakan saya yang memang orang Jati Sentul dan kita sama-sama jalan kaki dari starting point ke LRT station untuk tengok apakah kekurangannya walkability di Sentul itu. Kalau kita naik kereta, kita tak peduli tentang benda ni. Kita tak peduli yang pedestrian crossing ni sebenarnya tak user friendly. Jalan terlalu luas, ada pedestrian bridge tapi tak ada siapa guna pedestrian bridge tu. Kenapa? Kan? Jadi kemudian barulah kalau kita berjalan kaki baru kita perasan, oh ada pokok-pokok ini di sini. Kan? Oh rupanya kat sini tak sesuai budak sekolah untuk berjalan kaki. Budak sekolah kan biasa berjalan kaki kan untuk balik ke rumah dan sebagainya. Ini adalah benda yang kita tak notice kalau kita menaiki kenderaan dan kita tak merasa in touch dengan komuniti kita. Juga bila kita berjalan kaki, satu cara yang kita dekat dengan komuniti kita adalah bila kita singgah beli makanan. Itu menggalakkan aktiviti komuniti setempat juga. Tak perlu macam shop lot yang khusus kan, macam kios MPSJ dan sebagainya pun cukup. Tapi lebih mendekatkan kita dengan isu-isu komuniti. Saya rasa bila dalam kehidupan kita sekarang, bila kita duduk di apartmen dan sebagainya, kita kurang rasa connected kan dengan komuniti kita. Bila kita naik kereta, lebih lagi. Saya parking dekat basement, saya keluar pergi kerja dekat KL, apa yang berlaku di sekitar saya pun saya tak peduli. So dan interestingnya public transport ni sekarang telah menjadi third place juga untuk aktiviti anak muda. Contoh saya boleh bagi kereta api sarung kan. Okay, kereta api sarung tu kalau semua orang car centric, semua orang dengan kereta, mungkin tak terilhamnya kereta api sarung tu. Jadi itu telah menjadi satu wadah bersama untuk penyatuan budaya. Okey, itu penyatuan seni dan budaya kan. Satu lagi saya rasa antara sebab saya guna public transport lah sebab dia provide saya a better mental health channel untuk ada ruang jeda, a pause moment. Tahu. Okey, contoh dulu bila saya belum guna MRT Putrajaya, saya akan lepak di Ampang Park. Okay, kalau korang tahu, MRT dan LRT Ampang Park, dia ada satu skate park dekat situ. Yang banyak kedai, banyak kios kopi dan sarapan juga. Sekarang, kalau awak tengok di situ,
ada ramai orang yang sebelum masuk office, dia akan duduk di taman tu, dia akan minum kopi dan dia akan just relax for a moment. Okay, kalau awak ada anxiety, dia ada satu rules grounding technique yang kita panggil 5, 4, 3, 2, 1. Name 5 things that you can see, 4 things that you can hear, something along that line lah. Jadi kalau kita menaiki kereta, kita tak akan ada ruang jeda yang begitu. Kita akan duduk dalam kereta, melihat kereta lain, traffic light dan jalan yang, dan macam doktor cerita tadi, DJ radio dengan perbualan-perbualan yang bingit. Ya. Tapi public transport allow me that opportunity untuk ada ruang jeda. Jadi bagi saya itu something yang saya really look forward to. Lepas balik kerja untuk duduk di Ampang Park dan just tengok pokok, tengok bangunan, tengok sekeliling. It helps sebab sekarang mental health issues semakin menjadi perhatian. Dan saya rasa public transport, walkability ini membantu untuk kita ada masyarakat yang lebih sihat fizikal dan mental. Betul. Saya rasa berdasarkan apa yang Iman kongsikan tadi, jadi saya boleh kongsikan juga fakta baru-baru ni dalam berita harian bertarikh 5 Jun 2025. Ada disebut yang penggunaan pengangkutan awam ni sebenarnya boleh bantu untuk kurangkan kesesakan jalan raya dan bantu alam sekitar juga. Kalau tadi banyak orang cakap intipati yang Iman timbulkan macam kesihatan mental. Benda-benda macam ni dia tak nampak pada fizikalnya, tetapi sebenarnya turut memberi kesan. Baiklah. Jadi Iman juga pada pendapat dan pengalaman Iman sendirilah ataupun daripada pengalaman kawan-kawan, apa cabaran paling besar yang sebenarnya anak muda hadapi bila nak bergerak di bandar tanpa kereta? Dan juga kenapa ramai tetap beli kereta walau katanya ekonomi macam terganggulah untuk anak muda hidup di bandar-bandar besar? Adakah sebab tiada pilihan ataupun sebab ada tekanan sosial untuk nampak bergaya? Silakan. Okay, halangan yang saya sendiri alami ialah pasal yang first and last mile connectivity yang kita cakap tadi. Sekarang dah lebih banyak inisiatif untuk DRT kan, Direct Responsive Transit. Tapi yang perlu kita teliti balik, untuk kita guna DRT ni, dia ada 4 app yang berbeza. Ada kawasan yang diselenggara oleh Mobi, yang diselenggara oleh Kumpul, ada yang Track, ada yang Rapid, My Rapid. DRT tu. Jadi saya perlu download keempat-empat app untuk menggunakan Direct Responsive Transit. Pendapat jujur saya rasa ianya agak menyusahkan. Okey, mungkin perlu difikir kembali mekanisme berkenaan dengan DRT ni, kerana bagi saya ia satu perkara yang bagus. DRT ni satu perkara yang bagus sebab dia murah. Dia RM2 sahaja untuk kita book. Tapi first kita kena book guna app. Kemudian second, 4 jenis app pula. Jadi tapi ini baru lagi kan, dan saya mengambil semangat positif doktor yang masih ada ruang dan harapan untuk lebih lebih dibaikilah, improve kan. Jadi itu halangan utamalah. Buat apa nak naik LRT kalau dari stesen LRT ke destinasi tu saya kena book Grab lagi. Betul kan. So baik saya ambil Grab pada rumah lah kan, lebih mudah. Kemudian soalan yang selanjutnya tu faktor kenapa walaupun tetap costly, seperti yang kita share di awal tadilah, kerana mungkin ada berbagai faktor anak muda kenapa mereka memilih untuk ada kenderaan, status sosial dan sebagainya. Mungkin mereka lihat influencer di TikTok yang berusia 19 tahun tapi dah ada MERS yang menyebabkan mereka rasa macam, oh aku umur 29 kenapa aku tak ada MERS kan. Tetapi saya ingin menyokong kenyataan doktor, iaitu rakyat boleh berfikir macam-macam, boleh ada 1001 pemikiran, tetapi penting untuk pembuat polisi yang ada push dan pull factor tu supaya keadaan tu kondusif untuk orang menggunakan public transport. Jadi saya suka dengan kenyataan itu dan pemikiran itulah, which is mungkin kita ada 1001 alasan panaslah nak berjalan kaki dan sebagainya. Tapi bila kita kata Malaysia ni tak kondusif untuk berjalan kaki dan panas, sebenarnya saya naik public transport dari LRT ke LCC ke office saya tu, ramai sangat-sangat setiap pagi yang berjalan kaki. Betul. Jadi saya percaya benda ni perlu berlaku from the top jugalah. Betul. Dan kita sebagai anak muda, kita juga perlu terlibat aktif dan dengan terus push dan menggalakkan usaha-usaha pembuat polisi yang eager nak baiki sistem public transport dan walkability kita ni.
Okay. Baiklah, doktor tadi Mala cakap kan dia pengguna LRT and dekat LRT ada walkable city. Jadi doktor, kita ada banyak line LRT dan MRT. Nak dekat Klang Valley ni lah. Betul. Jadi kenapa mesti bina lagi LRT 3 ni? Masih tak cukup. Tak lebih masuk akal kalau kita buat kat tempat lain ataupun kawasan-kawasan yang memang masih lagi tak ada public transport tu. Apa logiknya fokus kawasan yang dah dikatakan cukup? Betul. Dia because of cost. Sebab LRT ni untuk sustain dia perlu ada certain population size. Sebab LRT ni mahal. Dia punya cost 1 kilometer mungkin berpuluh juta ringgit untuk 1 kilometer saja. Jadi untuk recover the cost to sustain the operation financially, dia hanya suitable di certain type of areas yang mana ramai orang penduduk. That's why sebab tu di Kuala Lumpur ni penyelesaian yang mungkin yang baik adalah LRT. Dan penyelesaian yang sama tak boleh kita copy di Johor Bahru ataupun di Kota Baru. Betul. Ya, sebab population tak tinggi. You boleh buat tapi finally siapa nak bayar? Siapa nak bayar? Kalau kos sehari untuk beroperasi katalah 1.5 juta ringgit. Tapi fare collection hanya RM30,000 sehari. Tak sustain, tak boleh The sustain. difference tu siapa nak kena bayar? Kerajaan kena bayar. Bila kita bayar katalah extra 1.2 juta ringgit sehari untuk sustain operation tu, dia timbul opportunity cost. Opportunity cost itu, kalau saya spend 1.2 juta ringgit untuk subsidize public transport, saya tak boleh guna 1.2 juta ringgit untuk bina sekolah, tak boleh guna 1.2 juta ringgit untuk bina hospital. Kan? Jadi kerajaan fikir macam tu. Dan because of that, kita tak boleh kata kenapa Johor Bahru ataupun kenapa Kuantan tak ada LRT macam di Kuala Lumpur. Situasinya berbeza. Apa yang patut kita buat adalah kita kenal apakah penyelesaian yang terbaik berdasarkan kepada situasi tempatan. Kalau yang terbaik adalah bukan LRT tetapi bus, then give the people the best bus service. Best bus service kan. Jadi dia boleh reach more people, bagi accessibility yang lebih baik kan, lebih murah, tak membebankan kerajaan kan. Jadi kita rasa jangan buat benda yang sama di semua tempat, tapi yang sesuai di tempat itu kan. Jadi that's why di setengah tempat penyelesaiannya adalah bus. Tapi but make sure you have a good bus system lah. Tapi kalau bus pun tak tahu bila nak sampai kan. Jadi kalau dengan ada app yang Iman cakap tu, kalau ada di Kuantan contohnya kan, kita tahu lagi 5 minit sampai dan dia tepat kan. Kita tak perlu tunggu kan, kita boleh kita boleh rancang perjalanan kita kan, supaya kita sampai just in time bus sampai kan. Kita know where the exact location of buses yang kita nak tunggu ni kan. Jadi ini adalah jawapan saya. Sebab betul. Kan kenapa sebab tu kita perlu lagi di Klang Valley LRT kan, tapi kenapa tempat lain tak ada, dan sebenarnya di Klang Valley pun masih tak cukup lagi. Masih ada areas yang not served by LRT services. Okay lah, baiklah doktor. Saya rasa masa agak mencemburi kita, tapi saya rasa soalan ni penting untuk kita highlight. Sebab tadi doktor dah ada sebut di awal perbualan kita. Sebelum ni kita pernah dengar kerajaan cadang nak laksanakan congestion tax. Benda ni tiba-tiba jadi isu dekat X ataupun Twitter. Dekat situ orang dah marah-marah, ada juga yang setuju. Jadi tapi lepas kebisingan tu, idea tu senyap je. Mungkin sebab ramai tak setuju. Jadi dari pandangan doktor sendirilah, adakah Malaysia sebenarnya belum bersedia nak ke arah tu, atau masalahnya lebih kepada cara ianya dibentangkan? Okay. Kalau saya assess this problem at high level kan, saya rasa ini adalah satu keperluan yang menunjukkan bahawa cara kita berpolitik pun kena tukar juga. Sebab isu pengangkutan, isu mobility adalah isu rakyat, bukan isu politik. Isu politik kan, tak boleh dipolitikkan isu pengangkutan ni. Sebab semua orang, tak kiralah pegangan masing-masing, semua menghadapi masalah yang sama. Kemudian kita talk about congestion pricing tu. Kenapa di Singapura boleh buat, kenapa di Malaysia tak boleh buat, di Kuala Lumpur tak boleh buat? Sebab cara bandar kita direka bentuk kan. Pernah kan guna Waze kan, kalau jam dia kata okay, masuk sini, kita masuk
taman perumahan, tiba-tiba sampai. Dia sampai. Itulah menyebabkan masalah road pricing ni tak boleh buat. Sebab kalau kita buat satu tempat, orang guna tempat, ada jalan tikus lah yang kita nak elakkan bayar congestion pricing ni, dan menyebabkan kawasan-kawasan yang tak sepatutnya sesak. Kawasan perumahan, kawasan persekitaran sekolah jadi sesak kan. Jadi ini ada faktor-faktor fizikal sendiri ataupun reka bentuk jalan-jalan dan network kita yang menyebabkan area road pricing ni agak sukar dilaksanakan. So ada sebab yang wajar jugalah untuk orang menentang congestion pricing di Malaysia ni. Ya, ada kewajarannya sebab tidak ada penyelesaian yang boleh convince semua orang bahawa this is a good system. Kan, foolproof system. Kan, sebab ada cara untuk elak benda ni berlaku. Tak ada plan yang membuktikan benda ni akan berjaya. Betul. Kalau Iman tengok kawasan yang mana dekat sekitar Plaza Tol, kawasan sekitar dia lebih sesak. Sebab kau orang mencari jalan tikus. Mencari tikus tak nak bayar tol kan. Okey, baiklah doktor. Masa sangat mencemburui kita. Tapi saya nak juga untuk kita light the mood sikit lah. Kita berpindah kepada rapid fire question. Okey, saya akan tanya soal secara cepat. Jadi Iman dengan doktor boleh pilih satu je. Satu je. Gerak hati Okey. MRT atau LRT? LRT. MRT. KL atau Penang? Alamak. KL lah. Okay. Bas lambat ataupun jalan kaki jauh? Jalan kaki jauh. Jalan kaki jauh. Parking mahal ataupun tol yang mahal? Parking mahal. Parking mahal. Okay. Naik e-scooter ataupun naik bas mini? Bas mini. E-scooter. Okay. Stesen LRT mana paling confusing? Hang Tuah. Hang Tuah setuju. Masjid Jamek juga. Masjid Jamek, okay. Negara impian kalau nak hidup tanpa kereta? Denmark. Saya tak dapat membayangkan lebih pada Singapura to be honest. Benda paling annoying bila naik public transport? Escalator. Kenapa escalator tak selalu rosak? Bukan. Saya tak tahulah apa macam mana tak boleh brain job solution. Sebab setiap stesen dia hanya satu arah je escalator. Dan terlalu tinggi terlalu tinggi. Kalau kita tengok TBS kan, nak naik je ada escalator, turun tak ada escalator. Kan, you spend 500 million ringgit buat TBS, tak boleh ke spend 1 million ringgit lagi buat satu lagi escalator? Sebab tu jawapan saya escalator. Iman setuju? Saya setuju tentang itu. Saya just rasa mungkin untuk naik lebih susah berbanding turun. Betul. Sebab tu mereka buat escalator naik berbanding turun saja. Saya pun tak tahu kenapa begitu. Tapi kalau saya yang paling annoying bila naik public transport ni adalah first tak ada civic awareness dalam kalangan commuters. Contohnya kalau kita tahu, kita bagi orang keluar dulu baru kita masuk. Ini pintu buka, terus nak masuk, tak bagi orang keluar dulu. So macam tak ada kesedaran civic lah dekat situ. Okay. Next, satu benda pelik tentang jalan raya Malaysia. Satu je, okay? Ya, satu je. Oh, susah ni. Hostile untuk berjalan kaki. 4 lane. Kemudian katakanlah LRT Sri Rampai dekat sini, tapi rumah awak dekat sebelah sana. Walaupun rumah awak hanya seberang pada LRT Sri Rampai, awak tak boleh nak cross ke LRT Sri Rampai. So bagi saya itu annoying. Ya, annoying. Saya rasa design junction, kadang-kadang kita tengok junction ni macam akan ke arah kiri, tapi rupa sebenarnya dia nak pergi ke kanan. Okay. Kalau jadi menteri pengangkutan sehari, apa yang awak ubah dulu? Ubah dulu saya rasa saya beli escalator banyak. Semua stesen saya letak escalator. Turun naik. Wah, soalan yang sukar lah. Saya rasa saya akan lebih pledge untuk subsidize more on public transport and walkability. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Zali dan juga Iman atas kesudian datang ke podcast Borak Kopi dan meluangkan masa bersama kami. Sebenarnya banyak lagi soalan kita nak tanyakan, tapi masa sangat mencemburui kita. Jadi banyak sangat benda yang saya belajar dan saya rasa penonton dekat rumah pun belajar banyak tentang hari ini. Jadi yang penting perubahan bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada cara kita fikir. Betul? Jadi untuk pendengar Borak Kopi, kalau anda setuju atau tak setuju, boleh komen dan share pandangan anda. Jangan lupa follow kami di YouTube atau episod akan datang. Sampai jumpa lagi. Jaga diri dan mungkin hari ni boleh jalan kaki sikit kot. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam. Okay.